Hari ni Korea pegang global culture, tapi dulu bangsa ni hampir terkubur. Tahun 1910, Jepun mula jajah Korea. Pertama, jajah pentadbiran Korea. Buang kuasa raja, paksa orang Korea taat Maharaja Jepun. Keduanya, jajah ekonomi. Habis semua hasil bumi Korea dieksploitasi. Sedangkan rakyat Korea hidup merana. Tapi tak cukup dengan tu, Jepun ada agenda yang lebih besar. Jepun nak hapuskan identiti bangsa Korea. Tahun 1938, bahasa Korea mula diharamkan kat sekolah. Orang Korea pun dipaksa untuk tukar nama kepada nama Jepun. Apa jadi kalau tak nak tukar? Anak-anak tak boleh sekolah, parents pun tak boleh bekerja. Korang nampak tak? Inilah brainwash Jepun nak tanamkan dekat anak-anak Korea yang identiti kau sebagai seorang bangsa Korea adalah satu kesalahan. Tapi apa yang Jepun tak tahu, secara underground ada kelompok Korea yang menentang semua ni. Macam dalam movie Malmoi, ada usaha cuba selamatkan identiti bangsa Korea. Tapi malangnya usaha diorang tu kantoi. Kena tangkap, kena torture sampai mati. Tapi yang lagi sadis, dokumen bersejarah dibakar. Artifak budaya dimusnahkan. Kalau nak cerita kekejaman Jepun kat atas Korea ni memang banyak lagi aspek tragis yang kita boleh sentuh. Tapi pada aku, satu fakta yang paling disturbing sebenarnya, ada sejarawan sebut Jepun sebenarnya dah berjaya dah pun lenyapkan identiti bangsa ni. Tapi yang berlaku pada 1945 yang mengubah segalanya. Ya, bom Hiroshima dan Nagasaki. Perang Dunia Kedua pun tamat, Jepun pun lepaskan Korea. Identiti bangsa Korea yang hampir terkubur ni dapatlah diselamatkan. Tapi cuba korang bayangkan, kalaulah perang ni tak habis-habis, maksudnya kat sini Jepun terus lagi jajah Korea sampai ke 20 ke 30 tahun lagi. Tak mustahil Korea yang kita kenal hari ini hanyalah Jepun 2.0. So bila kita tengok budaya Korea yang sangat mendominasi global hari ini, boleh jadi ni ekspresi revenge dari budaya yang hampir terkubur hingga dah jadi yang paling tersohor.